bos ada? Bos cakap dia tak ada. Alamak, ada ke tak ada? Dah hujung-hujung Ramadan ni nak santai-santai sikit lah. Nak bacalah buku tafsir ni. Boleh tambah pahala sikit. Takkan cuti kot. Bos, bila nak approve? Dah kenapa dia ni? Alamak, kenapa bos pandang aku ni? Nak kena dia ni. Siap dia nanti. Awak nak cuti raya? KPI dah capai? Deadline dah cukup bilangan? Alahai bos ni, kan aku seorang je yang nak cuti raya. Bos, 3 tahun dah saya dah ke pantry. Kesianlah kat saya. Bagilah Chan. Bos, Fifudin saya ni pun nak balik raya juga. Kesian je kan? Bos, mak saya dah suruh balik dah ni. Siapa nak kasih rendang? Korang ni asyik fikir nak balik cuti raya je. Raya kan boleh kat mana-mana je. Tak semestinya kat kampung. Apa kata kita buat inovasi baru tahun ni? Kita raya di sini. Betul? Tak payah nak je. Kita namakan dia Office Raya. Bayar.